Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Alright guys, korang apa khabar? Harap korang berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Amin. Okay geng, hari ni kita ada buat video sikit sebab motor jam mengalami masalah susah nak hidup. Dia jadi macam ni Okay, kita on. Kadang tu bila tekan ni dia jadi kosong. Nampak? Dia lekat terlekat. Nampak? Dia lekat terlekat. Nampak? Dia jadi kosong. Dia kejap lekat, kejap terlekat. Kadang yang jadi masalah tu kalau kata berhenti isi minyak. Berhenti isi minyak kat petrol pump tu, tak mau pula hidup. Dah jadi masalah pula. Dia jadi kosong. Dia lekat terlekat, lekat terlekat. Nampak dia kosong. Dia bukan masalah daripada Swiss ni. Swiss ni tak ada masalah. Apa yang John suspect sekarang adalah starter punya. Orang panggil apa? Relay starter ke apa? Relay starter. Ni dah John pun dah beli. Okay. Yang beli kat Shopee yang pasti kita kena pastikan ianya adalah original SYM. Okay. Benda ni lah sebab yang John tahu benda ni tak bermasalah sebab kalau kata enjin tu tak boleh hidup ataupun bukan masalah daripada Swiss tu, ataupun kalau kata waktu kita nak hidup tiba-tiba tak boleh, kita ada setengah orang mungkin akan ingat, enjin aku masalah ke? Tak tahu masalah tak masalah, try masuk gear, tolak motor masuk gear. Kalau hidup tu bermasuk bukan enjin tak ada apa-apa masalah lah. Itu yang John buat lah. Waktu kena mula-mula kena, dia tekan kosong. Tak jadi apa. Tapi bila tolak masuk gear, dia hidup macam biasa je. Bila hidup macam biasa tak ada apa-apa masalah lah dari segi enjin. Tapi yang John suspect tu bukan Swiss, tetapi adalah relay starter ni lah. Ada sekali tu John kena kat trafilat. Pisang terlepas kelas. Aduh, lepas tu tak boleh hidup. Malu tolak sebab tolak motor nak bagi hidup dia kan. Tiba-tiba waktu nak berjalan tu pula hijau. Kelang kabut tolak motor. Okay, kalau kita nak tahu kedudukan benda ni dekat mana. Okay, kedudukan benda ni adalah dekat sini. Jadi kena buka ni dulu tempat bateri ni. Okey, ini dia. Dekat sini dah. Okey, sekarang ni jangan akan buka dulu cover-cover ni untuk pasang benda tu. Tapi sebelum tu John nak beritahu, lepas John kena banyak kali apa semua tu, kalau kata John tak nak tolak motor masuk gear, cara lain waktu jadi tu, korang buka benda ni. Okay, buka ni cover ni. Lepas tu korang ketuk-ketuk sikit sini. Kalau kata ketuk-ketuk gitu je, InsyaAllah dia boleh hidup. Tapi dia akan jadi balik semula lah. Maksudnya kalau dah mati enjin, kalau nak buat balik semula, dia nak kena ketuk balik semula. Itu yang apa yang John perasan selepas seminggu lebih John kena. Waktu mula-mula kena tu John kena kat pam minyak. Bila kena kat pam minyak tak nampak lagi apa masalahnya. John tolak masuk gear dia dulu. Lepas tu lepas 3-4 hari jadi juga, John try ketuk tu je. Ketuk dia boleh hidup balik dah. Tapi kalau dia ketuk pun macam John kata tadi, dia hanya sekadar untuk boleh hidup je. Lepas tu lagi dia jadi balik. Okay, saya akan buka dulu ya. Alright. Okay, kita pun dah buka dah cover tepi ni je. Ni lah yang kata bermasalah tu. Tapi disebabkan John malas nak buka cover apa semua tu, dia akan cabut wire ni, wire merah ni, buka ni. Wire still pakai wire yang lama, cuma tukar yang ni saja, terus masuk lah. Kalau tengok sini pun, kalau kata nak pakai yang ni, dia nak kena cari dia punya soket lagi apa semua tu macam payah buka, tukar yang ni saja. Kita akan buka skru ni lah, size 10. Alright. Okay, kita dah tarik keluar.
Tarik keluar je. Macam John kata tadi, wire tu memang tak pakai. Kita biar je pakai ni sebab malas nak buka tepi-tepi ni, nak cabut soket apa bagai. Kita buka, kita masuk yang baru saja. Masuk balik dekat dia punya laluan ni lah. Tempat letak lah lock dia tu. Untuk jangan masuk dalam lubang ni. Okey, kita dah siap pasang dah semula. Ni yang lama lah. Yang lama. Okey, jom kita try start. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Sekali tekan je. Kalau ikutkan yang tadi tu dia macam tekan kosong baru hidup. Ni senang je. Okay, kita try lagi. Nampak? Senang je. Tadi kalau tengok pada yang awal video tu, dia tekan je jadi kosong. Lepas tu tekan lagi sekali baru lekat. Ni tak, dia tekan terus lekat lah. Bermaksud memang benda ni lah yang bermasalah. Yang ni harga dia jom beli dekat Shopee dalam RM65. Dah tolak apa shipping apa semua, apa free shipping, free delivery apa bagai, ada diskaun apa semua tu, lebih kurang dalam RM56. Lebih kurang dalam RM56. Okey, jadi memang confirm lah benda tu yang bermasalah. Bila dah tukar, tekan sekali je terus hidup. Macam mula tadi dia lekat terlekat. Ni memang terus boleh. Alhamdulillah. Okey geng. Jom rasa video setakat tu saja. Sekarang kita dah pasang box. Sebab apa kita pasang box sekarang ni, John musim hujan. Jadi malas nak basah barang kerja apa semua tu. Jadi kita buh dalam box je. Alright. Okay geng, jumpa lagi John di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Terima kasih kerana menonton. Dah.